Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah beri kita peluang untuk hidup sampai ke bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keberkatan dan pahala berganda. Hari ini kita nak bincang tentang satu isu yang ramai orang masih keliru, iaitu korban nazar. Ramai yang tanya, kalau saya pernah bernazar untuk buat korban tapi belum tunaikan, apa hukum dia? Jom kita fahamkan. Korban nazar adalah ibadah korban yang dilakukan kerana seseorang telah bernazar, iaitu dia berjanji kepada Allah untuk melaksanakannya jika sesuatu perkara berlaku. Contohnya, kalau aku lulus peperiksaan ini, aku nak korban seekor kambing. Ataupun kalau anak aku sembuh dari sakit ni, aku nak buat korban tahun ni. Dalam kes ini, korban itu bukan lagi sunat, tapi telah menjadi wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 7, mereka menunaikan nazar dan takutkan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa adalah mereka yang menunaikan nazar mereka. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga bersabda, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia tunaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jelas, nazar yang baik seperti ibadah korban mesti dilaksanakan. Apa hukum jika tidak tunaikan korban nazar? Jika seseorang telah bernazar tapi tidak tunaikan, maka dia berdosa. Kenapa? Sebab dia telah meletakkan satu ibadah sebagai janji kepada Allah. Jika dia sengaja melengah-lengahkan atau melupakan nazar itu, dia berdosa kerana mengingkari janji kepada Allah. Ini bukan benda kecil. Kalau tak mampu buat pada tahun itu, buat bila mampu tetapi jangan abaikan. Sebahagian ulama kata wajib segera apabila sudah mampu. Dan daging korban nazar wajib disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Berbeza dengan korban sunat yang boleh dimakan oleh orang yang berkorban. Nak tahu beza korban sunat dan korban nazar? Senang je. Pertama, dari segi hukum. Korban sunat ni hukumnya sunat muakkad. Maksudnya sangat digalakkan tapi tak berdosa kalau tak buat. Tapi korban nazar pula hukumnya wajib. Bila dah bernazar, wajib tunaikan. Tak boleh buat-buat lupa ya. Kedua, daging korban. Kalau korban sunat, kita boleh makan sebahagian daripada daging tu, boleh juga beri pada orang lain. Tapi kalau korban nazar, tak boleh makan langsung. Semuanya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Dan ketiga, dari segi masa nak buat, korban sunat ni kita buat bila mampu dan sempat, tak terikat dengan janji apa-apa. Tapi korban nazar mesti buat bila dah mampu dan waktu korban dah masuk. Tak boleh tangguh-tangguh. Jadi kalau pernah bernazar nak buat korban, ingat, itu bukan pilihan lagi, itu tanggungjawab. Kesimpulannya, korban nazar bukan sama dengan korban biasa. Ia datang daripada janji kita sendiri kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita abaikan. Kalau kita ada niat atau janji dulu, segera tunaikan. InsyaAllah Allah akan terima dan memberi ganjaran yang besar. Dan kalau belum pernah bernazar, hati-hati bila berkata, kalau aku dapat itu, aku korban. Kerana Allah Maha mendengar dan akan menyoal tentang janji kita. Moga Allah permudahkan semua urusan korban kita dan jadikan ia amalan yang diterima. Amin.